Tahukah anda CIMB Bank meletakkan had transaksi bayaran atau pindahan duit harian anda sebagai langkah keselamatan demi mengurangkan risiko sekiranya berlaku transaksi yang salah atau penipuan. Namun, sebagai pengguna CIMB, anda boleh menukar atau menetapkan had transaksi bayaran atau pindahan wang tersebut mengikut pilihan anda. Jadi, dalam video ini kami nak kongsi cara untuk menukar had transaksi bayaran Quick Payment di aplikasi CIMB Octo anda. Selepas anda buka dan masuk ke aplikasi CIMB Octo, pada laman utama ini, tekan More, kemudian tekan Services. Seterusnya, tekan Transaction Limit. Selepas itu, tekan Quick Payment. Anda boleh laraskan atau tetapkan had transaksi baru ini untuk Quick Payment ini. Kemudian, tekan Approve. Untuk sahkan penukaran had transaksi baru ini, tekan Approve sekali lagi. Akhir sekali, ia akan paparkan status penukaran had transaksi Quick Payment ini. Untuk pengetahuan anda, Quick Payment merupakan ciri bayaran dari aplikasi CIMB Octo yang melibatkan amount yang kecil dengan menggunakan pengesahan biometrik. Bagi transaksi yang melibatkan amount yang besar, anda memerlukan pengesahan kata laluan. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi tutorial terkini. Bye!